Hey guys, selamat datang ke Tiang Gol. Hari ni kita nak sembang pasal pertemuan panas antara Chengdu Rongcheng dan Johor Darul Takzim atau JDT dalam aksi ACL Elite pada Selasa ni. Pasukan Chengdu Rongcheng nampaknya tengah bersemangat tinggi. Diorang baru je menang 3-1 ke atas Meso Hakka dalam Chinese Super League, dan kemenangan tu memang boost besar untuk semangat diorang sebelum lawan JDT nanti. Jurulatih mereka Soh Jong Wan anggap perlawanan ni macam satu acara besar sebab dapat main depan penyokong sendiri. Dia siap ajak semua peminat turun stadium bagi sokongan penuh. Konon nak pastikan JDT balik dengan tangan kosong. Katanya, kami berharap semua bersatu hati dan beri tekanan sampai lawan tak mampu bertahan. Kita boleh nampak Chengdu Rongcheng memang nak guna kelebihan tempat sendiri habis-habisan. Tapi kalau tengok dari segi pengalaman, JDT dah biasa dengan tekanan macam ni. Main luar negara bukan benda baru untuk diorang. Dan kadang-kadang JDT ni makin garang bila orang cuba cabar diorang. So perlawanan Chengdu Rongcheng lawan JDT ni akan disiarkan secara langsung dekat Astro Selasa ni jam 6 petang. Korang jangan terlepas sebab ni antara perlawanan yang dijangka sengit. Dua-dua pasukan ada misi nak buktikan siapa lebih kuat. Hampir lupa, kalau korang suka update dan kupasan macam ni, jangan lupa subscribe Tiang Gol dan share video ni dengan geng bola korang. Komen sikit kat bawah korang rasa JDT boleh ke bawa balik 3 mata kali ni atau Chengdu Rongcheng yang akan teruskan rentak kemenangan dia. Jumpa lagi dalam video seterusnya di Tiang Gol, tempat kita sembang pasal bola setiap kali ada aksi panas di padang.